Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Pernahkah kita terfikir apakah makna sebenar menjadi kuat? Adakah kuat itu bermaksud kita tidak pernah kalah? Atau sebenarnya berani untuk berdiri walaupun sudah jatuh? Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Nur Damia Arisa binti Ibrahim, berusia 11 tahun. Baiklah, kita teruskan dengan buku ini. Karya yang saya baca berjudul Adiwira Adimira, hasil penulis Ashkun. Buku setebal 112 muka surat ini membawa saya ke satu perjalanan yang luar biasa. Ia bukan tentang kuasa dan kehebatan. Ia tentang jiwa, nilai dan perjuangan seorang insan biasa yang memilih untuk berbuat kebaikan walaupun dirinya dalam ketakutan. Watak utama Adimira seorang remaja biasa. Dia tidak dilahirkan sebagai wira. Tetapi dalam setiap langkah hidupnya, dia belajar bahawa kekuatan sebenar bukan datang daripada kuasa, tetapi daripada hati yang ikhlas. Semasa membaca kisah ini, saya terfikir kita semua ada sedikit Adimira dalam diri kita. Kadang-kadang kita takut, ragu-ragu, berdepan dengan hal yang nampak mustahil. Tapi kita mampu jadi kuat bila kita memilih untuk tidak menyerah. Ashkun menggambarkan dunia Adimira dengan gaya bahasa yang hidup dan beremosi. Ada detik yang membuat saya tersentuh. Ada juga detik yang buat saya bersemangat. Dalam setiap helaian ada mesej yang tersirat, iaitu manusia diciptakan dengan potensi untuk menjadi luar biasa, cuma kita sendiri belum menyedarinya. Adimira berdepan banyak hal, ujian seperti pengkhianatan, kehilangan dan ketakutan. Namun dia tak pernah berhenti berjuang. Dari situ saya belajar bahawa kita perlu berani melangkah ke hadapan walaupun ada halangan. Kita juga tidak pernah menjadi adiwira yang terbang di langit. Cukup jika kita manusia menegakkan kebenaran walaupun keseorangan. Nilai-nilai yang terselit dalam karya ini sangat mendalam. Antaranya kejujuran, tanggungjawab, semangat kepimpinan. Setiap kekuatan datang dengan amanah. Mungkin saya tidak menyelamatkan dunia, tapi saya ada tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap ilmu, terhadap sahabat, terhadap diri sendiri. Buku ini juga membuat saya merenung makna keikhlasan. Dalam dunia yang serba pantas, ramai yang berlumba untuk menunjukkan kehebatan. Tetapi Adimira mengingatkan saya bahawa kehebatan sebenar ialah bila kita berbuat baik tanpa mengharapkan pujian. Kita tidak perlu dikenali seluruh dunia. Cukup jika kita dikenang kerana kebaikan yang kita tinggalkan. Buku ini membuat saya percaya bahawa setiap manusia mampu membawa perubahan walau sekecil mana langkahnya. Kisah Adimira bukan kisah khayalan semata-mata. Ia kisah tentang diri kita semua. Tentang bagaimana kita jatuh, bangkit dan terus melangkah demi sesuatu yang kita percaya. Hidup berani kerana benar, teguh berdiri walau sendirian. Dalam setiap hati insan yang sabar, tersimpan jiwa adiwira yang menawan. Akhirnya saya percaya dalam dunia ini kita tidak perlukan jubah atau kuasa yang luar biasa untuk menjadi adiwira. Cukup jika kita punya hati yang berani, jujur dan tidak pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Itulah kekuatan seorang manusia. Itulah semangat Adimira. Sekian, terima kasih.